Assalamualaikum semua. Lebih kurang sebulan je lagi untuk kita menyambut Hari Raya Korban. Dah bersedia untuk berkorban? Masih memotong tulang pakai kapak? Memang memenatkan. Dan banyak hasil yang tak cantik, yang tulang jadi hancur. Atau yang lebih ekstrim, menggunakan gergaji elektrik. Sebenarnya berbahaya. Mata pemotong tu bukan khas untuk memotong tulang dan tiada fungsi untuk keselamatan. Nak hasil potongan tulang yang elok dan tak hancur, gunalah bonsor. Okey, fungsi bonsor ni dia ada fungsi keselamatan dia. Tengok. Ni ada satu stopper untuk menutup mata pisau ni lah. Maksudnya, contoh kalau kita nak potong tulang tu, tak adalah kata tangan tu pergi terus ke pisau. Ni ada penghadang dia lah. Okey, yang ni untuk melaraskan tulang tu. Okey, nak potong besar mana ni untuk laraskan dia lah. Kita boleh tolak dia. Ni, okey. Lepas tu, cara nak cuci dia memang senang mesin ni. Okey, ni kita open saja. Okey. Nampak? Ni dalam dia. Fungsi dalam ni senang nak mencuci dia. Bila tulang-tulang tu akan lekat dekat sini, dia punya habuk-habuk, kita boleh cuci. Ni ada kita ada tray. Okey. Bila kita potong, habuk-habuk akan jatuh kat sini. Kita boleh tarik tray ni, kita akan cuci tray ni lah. Celah ni pun kita boleh basuh. Kita cuci. Lagi satu saya nak perkenalkan lah, satu alat untuk kita masak tau. Okey, macam ni. Contoh yang ni nama dia multi-purpose cooker. Dia boleh masak dalam satu kuantiti yang banyak. Contohnya nak buat kenduri ke apa, dia boleh masak sekaligus lah. Okey, lagi satu, seorang pun boleh masak. Tak perlu kacau ramai-ramai. Just dia dah, orang panggil dia ada pengacau sendiri. Dia boleh kacau berpusing sendiri apa semualah. Dan dia ada bagi dapur sekali. Nak simpan daging korban, tak ada freezer, saya ada jual freezer. So daripada freezer saya kecil, sampailah saya besar. Kalau berminat, boleh datang jumpa saya.